Kita baru saja dapat angka rasmi dan prestasinya memang luar biasa. Dalam 9 bulan pertama tahun 2025 ini sahaja, Malaysia berjaya menarik pelaburan yang diluluskan sebanyak RM285.2 bilion. Ini adalah peningkatan 13.2% berbanding dengan tahun lepas. Maknanya, keyakinan pelabur dari seluruh dunia terhadap Malaysia, terhadap ekonomi kita dan terhadap kestabilan politik di bawah kerajaan madani semakin teguh. Kita lihat banyak negara lain bergelut dengan masalah ekonomi, tapi Malaysia kita terus bergerak ke hadapan. Ini menunjukkan strategi ekonomi kita, terutamanya melalui NIMP 2030, betul-betul menjadi. Apa maksud RM285.2 bilion ini untuk anda? Pertama, lebih 150,000 peluang pekerjaan baru untuk anak-anak kita. Kedua, peralihan kepada pekerjaan dan industri yang berteknologi tinggi dan bergaji yang lebih baik. Ada yang tanya, dari berbilion-bilion pelaburan diluluskan ini, berapa peratus saja yang direalisasikan? Setakat September 2025, 85% pelaburan diluluskan telah pun direalisasikan. Ya, tinggi tak? Mengapa bukan 100%? Buka kilang ni bukan macam bina reban ayam. Lepas dapat kelulusan, kena beli tanah, bina kilang, beli jentera, pasang jentera. Bukannya boleh siap sekedip mata. Biasanya akan ambil masa sehingga 24 bulan sebelum kilang dapat beroperasi. Jadi, mari kita teruskan momentum ini. Kekalkan fokus, terus bekerja keras dan kita buktikan Malaysia mampu menjadi kuasa ekonomi global yang disegani.